Alah abang meniaga affiliate Asal duduk komen-komen ngarut lah. Angah nak ucap terima kasih lah. Ada seorang ni abang kakak angah tak tahulah. Dia ni fake account pun angah tak tahulah. Dia ni angah nak ucap ribuan terima kasih. Sebab setiap kali platform kita akan ada dia. Mana saat ni nak royaknya ambil beratnya tentang kita ni. YT pun dia ada komen, PT pun dia ada komen, FB pun dia ada komen. IG angah tak tahu, angah jarang buka. Abang kena faham bang. Duit ni alih kan abang? Abang kena faham. Orang duk tengok kita ni apa barang kau bertambah apa. Kadang-kadang gaji untuk kita pun kita spend lagi untuk tambah barang. Kalau nak tengok dari segi perkembangan, barang je lah kita kau tambah bang. Kalau tengok beg tak ada benda bang. Ada dah rokok dalam, ada telefon. Tu je lah bang. Jadi hak tu yang angah terima kasih lah ada seorang tu. Memang sentiasa ambil berat kita. Dia kan mega affiliate. Affiliate apa abang tak ada stok barang. Abang jual barang kan tak boleh hutang terus. Kita tak bang, kita kena spend barang. Mana sana kadang-kadang dengan spend gaji kita pun kita push lagi. Dah untuk tambah barang tak cukup. Sebab duit ni aliran saja. Kita nampak atas barang tu berkembang. Ada perniagaan yang satu lagi. Perniagaan satu lagi pun memerlukan kos juga. Sama seperti basikal juga. Restock. Kadang-kadang gaji untuk kita pun kita spend untuk restock barang. Itu abang kena faham tentang perniagaan hok macam ganggu. Alah abang meniaga affiliate asal duduk komen-komen ngarut lah. Bos setakat ambil komisen tu, modal pun tak perlu keluar, barang pun tak perlu restock. Abang kena faham situ.